Ya, bersama kita sekali lagi dalam podcast Pahang Sembang Mambang Pasti Seram. Kita bersama tetamu yang berbahagia dan yang terpaling atlet di tahun 2025 dengan cerita kejayaan yang menyeramkan beliau. Sila kenalkan diri anda. Apa khabar semua kepada semua penonton podcast Pahang Sembang Mambang Pasti Seram. Terima kasih kepada producer kerana menjemput dan menginvite aku ke podcast ini. Walaupun jadual aku agak padat sikit, tapi aku kosongkan juga sebab payment dia cantik. Boleh kenalkan diri cepat sikit sebab payment based on jam ni. Okay. Aku seorang atlet dan yang terpaling atlet telah melibatkan dalam sukan bicycle ni lebih kurang 1 dekad. Dan panggil saja aku pro rider. 1 dekad? Berapa umur pro rider sekarang? Umur aku sekarang 40 tahun dan masih strong kot untuk melibatkan diri dalam dunia bicycle ni. Kenapa? Tak percaya kan? Tidak, sebab pro rider cakap tidak 1 dekad. Kalau umur 40 tahun melibatkan diri, lagi 60 tahun mana datangnya? Itulah korang tak tahu. Sebelum pro rider dilahirkan di dunia alam ni, di alam sebalik mata ni, alam kita ni, alam sebalik mata tau yang bawah ni. Alam sebalik mata, alam kita. Pro rider dah menceburi aktiviti sukan ni. Itu cerita seramnya. Seram tak? Seram kan? Okeylah, Pro Riders, terima kasih atas kemenangan tadi. Di sini kita ada 3 soalan yang ingin ditujukan. Soalan pertama, dikabarkan Pro Rider telah mengupload video yang menunjukkan basikal Pro Rider telah tiada. Adakah Pro Rider telah menjual basikal tersebut? Tidak, untuk anda semua, kontrak Pro Rider bersama Alumni Cycling Team telah tamat tempoh pada tahun ni. Jadi Pro Rider terpaksa kembalikan basikal tersebut kerana diorang tuntut lah. Tim Alumni Cycling tak mendengar pun. Sekarang kita dalam podcast apa? Podcast Pahang Sembang Mambang Pasti Seram. Jadi inilah seramnya sebab tak pernah dengar kan nama tim tu dekat dunia nyata kita. Macam saya cakap tadi, dunia nyata, dunia sebalik mata. Okay, faham. Jadi untuk soalan seterusnya, Pro Rider, untuk tahun 2026, apa perancangan Pro Rider? Ramai yang tertanya dan ternanti-nanti apakah perkembangan Pro Rider untuk 2026. Betul tak? Sebab kalau tengok video Pro Rider sebelum ni, bicycle dah tak ada apa semua, betul tak? Sebenarnya ada 3 tim dah approach Pro Rider untuk sign kontrak dan nilai yang hampir sama. Jadi agak sukar untuk Pro Rider membuat keputusan. Itu yang mengambil masa lama untuk membuat pilihan. Jadi nantikan dulu 3 tim yang datang approach untuk sign kontrak. Ya, betul. 3 tim datang. Well, you know, Pro Rider kan. Agaan. Boleh bagi tahu tak nama-nama tim yang approach Pro Rider tu? Yang datang tu sebenarnya banyak, tapi 3 saja yang Pro Rider pilih berkenan. Macam cakap Pro Rider kan? Pro Rider? Agak sangat dari iwak betul. Oh, cakap tadi? Tak, saya tanya Pro Rider, siapa 3 tim tu? Boleh tahu ke? Selamat ni soalan. Okay, 3 tim yang datang ni approach Pro Rider. First adalah Colborne Cycling Team, yang kedua Wakbon Cycling Team, dan yang ketiga Tekabon Cycling Team. Memang tak pernah dengar ni. Tak pernah dengar pun nama tim tu dekat Malaysia. Kan dah cakap dalam podcast, ni semua tim dari tim sebalik mata. Jadi hanya orang macam Pro Rider saja yang terpilih dapat tawaran limited macam ni. Wow, lain macam ya. Saya interview ni pun rasa seram nak terkencing. Tapi macam yang saya kena kencing pula. Okeylah, Pro Rider. Soalan kedua, apakah kejayaan yang telah Pro Rider capai untuk 2025 ni? Sebab info yang kami terima, tak ada pun yang podium. Crash ada lah. Itu yang kamu tak tahu. Kalau aku ceritain, pasti kalian tidak akan percaya. Memang dekat atas tak dapat podium, tapi dunia bawah ni Pro Rider podium tak nombor 1, nombor 2. Dunia bawah yang macam mana tu? Boleh terangkan tak? Sebab daripada tadi lagi dunia bawah sebalik mata. Macam Pro Rider katakan, kalau aku ceritain, pasti kalian tidak akan percaya. Pernah tengok cerita drama tajuk Benda Pelik? Benda pelik? Cerita apa tu? Cerita hantu ke? Ya, betul, cerita hantu. Dah musim kelima ke tak silap. Hantu dia muka macam bunga Rafflesia tu. Ush, lain macam hantu muka bentuk muka Rafflesia. Memang seram ni. Cerita Melayu ke? Cerita orang putih? Cerita orang putih lah. Alah, yang bahasa Inggeris dia tu apa tu? Apa tu? Stranger Things. Betul lah tu. Dunia bawah. Kat situ Pro Rider banyak rekod podium, medal ni semua. Ni semua medium ni kat dunia atas tak nampak ni. Dunia bawah je boleh nampak.
Seram kan? Seram. Okeylah, kami semua cuba untuk rasa seram dan sekali lagi kena kencing. Tanpa melengahkan masa untuk soalan terakhir, kita hari ni antara 3 tim tu, tim mana yang Pro Rider akan pilih? Sebenarnya berat untuk buat keputusan tim mana yang nak pilih. Sebab tim-tim ni akan provide top tier mission. Mana jentera-jentera yang padu. Well, you know lah, untuk Pro Rider macam Pro Rider ni. Sekejap. Ya. Okay. Okay. Maaf Pro Rider nak kena minta diri dulu. Sebab masa pun dah suntuk. Orang rumah call suruh beli susu anak. Okay, untuk lebih lanjut boleh tunggu part tu. Itu pun kalau Sembang Mambang podcast ni invite lagi dengan payment yang ngam lah. Alright guys, jumpa lagi. Bye.